Cerita minggu depan ke? Ada konten ke esok? Wallahualam. InsyaAllah ada. Kalau ada, adalah. Kalau siap shoot, siap edit, InsyaAllah ada. Kalau tidak, lusa lah pula menunggu. Mungkin esok saya post teaser-teaser ke apakah. Wih, ramainya. Tap-tap skrin dulu guys. Dah tengok? Oh, mana yang sudah tengok? Thank you. Jangan lupa komen juga. Semangat. Yes, semangat guys. Dato' Elris, apa khabar? Mana tu Dato'? Anjay, cinta kamu. Konten semalam banyak main perasaan. Mana yang belum tengok boleh pergi tengok guys . Thank you yang baru follow. Promote saya. Jangan lupa juga tengok konten Irfan. Dia sudah post juga jam 2 tadi. Aku sampai nangis. Wih, terima kasih yang support. Wih, thank you. Tap-tap screen guys, betul. Tap-tap screen guys. Dah ada konten ke hari ni? Tiada. Sabar Kalau ada nanti saya bagi tahu juga. Follow dulu. Mana yang belum follow tu, follow dulu. Sebab perkembangan dia, iklan-iklannya saya post di TikTok ini. Salam Brunei. Halo orang Brunei. Saya tak seberapa, apa tu? Sekejap saya baca. Saya tak seberapa faham konsep AI ni. Baru follow Harzan. Oh, AI team ni dia begitulah. Dia AI team, Alif Irfan team. Alif Irfan, and then di bawah dia ada ramai talent-talent yang diasah menjadi YouTuber. Begitulah. And then kalau nak join AI team ni, dia kena ada melalui fasa-fasa macam pemilihan gitu. Tengoklah macam mana dorang punya sistem pemilihan. Kadang bertukar-tukar juga. Kadang ada yang ambil, kalau nak ambil terus permanent macam new gen gitu. Macam kita orang ni, macam saya dari new gen. Ayam. Makan. Kalau yang macam dorang Harzan ni, dorang talent sementara. Seminggu je. Seminggu. Sekejap betul. 21 hari. Tapi selepas 21 hari berkemungkinan dorang boleh permanent tahun depan. Tak tahulah sama ada tahun depan atau tahun ini kah macam mana. Panasnya ayam. Makan. Nak. Kocok. Dia bukannya Harzan nak keluar AI team, bukan. Dia setiap talent sementara ni dia diberi tempo 21 hari saja dalam AI. Itulah nama dia, talent sementara. Dia sementara aja dalam AI team gitu. Terima kasih. Siapa ni? Follow dulu guys. Bubu Ama. Macam kenal lah bubu ni. Bubu Ama. Follow dulu guys.
Batch 3 akan ada lagi ke? Yes. Batch 3 akan ada lagi. Esok Arzan last ke? Wallahualam. Tak tahu lagi. Mungkin extend juga tu. Tengoklah macam mana. Bukan keputusan saya. Saya tak tahu. Saya cuma boleh cakap tengok konten. Tengok konten Alif Irfan. Mungkin malam ni perpisahan sudah. Pergi kamu tengok di YT tu. Ada sudah tu nak post. Silap-silap perpisahan sudah tu malam ni. Tiba. Oh, dari Singapura. Halo, orang Singapura. Selamat berkenalan. Rizan dah habis ke? Belum lagi. Ada lagi guys. Ada 5-6 konten lagi. Saya akan post besok lusa insyaAllah. Ni siapa? Astratus. Ini Astratus kan? Hello. Post hari-hari, kaulah buat video. Marah. Tak apa. Susah guys. Susah untuk konsisten post hari-hari. Kalau video tu mungkin vlog-vlog saja kah, video yang senang dibuat boleh insyaAllah. Tapi video yang saya buat mungkin ambil masa 1-2 hari sikit. Editor pun perlu ambil masa juga mau mengeditkan. Ian cakap 300 konten. Ya. Kita orang plan memang 300 konten pada awalnya. Tapi saya takut kurus Hazan tu nanti. Sedangkan 10 konten pun lambat datang. Tak apa. Tidak apa kamu ni. Okey je. Arzan lah orang paling apa? Tidaklah. Biasa aja dia. Kat mana tu? Kalau saya puji lebih-lebih, nanti lain pula jadinya. Nanti kamu ndak hype untuk konten saya yang seterusnya. Sebab konten saya seterusnya saya ada puji-puji. Nah, jadi kalau baik, kenapa dia nak bagi satu kali macam ada tu? Mungkin dia buat analisis sendiri. Oh, nasi kita ni untuk makan ayam. Dia bagi dululah. Tunggulah dulu. Hai. Tak sedap lah ayam dia. Sekian lama. Ya. Okey lah, cuma pedas sikit lah. Padahal saya cakap tak mau pedas. Sekian lama. Oh, Sarah. Apa tu? Apa? Mention aku. Sekian lama. Wah, cuba tengok video apa. Kalau video yang kau kata Rina, cover muka Rina. Video Abed lah. Oh. Masa aku sebutkan tak tu. Halo Kau tak guys. ingat cover muka. Bukan. Bukan aku lah. Yang aku Ada Irfan ke? Ya. Saya Irfan Aslail. Mana Harzan? Tak tahu. Dia mungkin dia tak, saya tak tahu dia di mana. Mungkin dia tengah jalan-jalan, mungkin tengah dia duduk-duduk. jarang sekali ada JJ ni.
Apa? Oi. Template baru Oi. Hei. Hei. Dia baru. Aku macam dapat agak siapa edit. Coba. Here. Aku nak beli kawan Tanjiro lah. Kau nak tengok tak? Kenapa tak ajak Aisyah? Kawan Tanjiro. Kenapa tak ajak Aisyah? Aisyah kelang family dia. Aisyah keluar dengan family dia. Sampai nak? Aisyah Kau mau keluar beli? dengan family. Thank you guys. Tengok bar depan. Kan? Okey. Depan. Bagi kawan Tanjiro. Kau tanya lu berapa harga dia? Standby. Diorang mau tengok depan. Okey, standby dorang tengok depan. Tip screen dulu. Starting 1,000. Oh, setiap orang. Setengah, 2,500. 2,500. Nanti aku mau. Tip screen dulu. Kalau Tanjiro. ada kereta api ke apa ke, boleh. Oh, enggak. Kan ada red apa red tap screen. Setelah berapa yen berapa? 500,000 lah, 500,000. Itu siapa? 500,000 untuk tengoklah siapa nanti ada surprise. Ada. Last oke guys, jangan makan dulu. Tuh. Ri, kalau yen mahal. Ya, Yen kena lion. Why? Wah, layan. Lion. Kalau letak muka dia, aku takkan dapat layan tu. Lion. Thank Letaklah you muka baru hair follow. 10 jam pun. Yang goreng tepung ni sedapnya. Ini shut out. Mana Harzan? Tiada sini Harzan. Harzan tak tahu di mana. Jangan tanya saya. Saya tak tahu. Oh, ini konten baru. Oh, Kat ni hari ni. guys, kamu sudah tengok konten terbaru Rizan tak? Yang kemarin saya post. Semalam lah. Konten tu saya sudah post tengah hari kan. Jam berapa tu? Jadi mana tahu ada yang belum tengok lagi, boleh pergi tengok dulu. Yang sudah tengok boleh tengok lagi satu kali lagi. Tak ada masalah. Oh, ada nak hampir sampai. Sila angkat cawanmu. Ha? Aku lupa lah. Apa? Katanya kena. Kenapa? Set ni masa 2 nasi je kot. Nanti aku add satu nasi. Kita berempat. Tambah lagi satu nasi. Lupa. Boleh je. Aku cuma ingat ni je. Ivan dengan Ian je. Tak ingat Ross dengan Harry. Abang buat apa? Duduk-duduk mau makan. Nontonnya di mana? Di YT AI Harry Azura. Okay, so kalau kamu belum tengok konten tu, kamu boleh pergi tengok dekat YT saya guys Okay, thank you semua yang support konten Rizan. Daripada start hari itu sampai sekarang masih lagi maintain. Saya sangat-sangat berterima kasih. Alhamdulillah. Semoga kamu semua dimurahkan rezeki. Apa-apa pun thank you. Baik do kamu. Okay, bye-bye. Wayang